Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca pada muka surat 320 ayat 5 hingga 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Sadaqallahul azim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka suruhanku itu tidak memberikan mereka sesuatu pun selain dari mereka lari, selain melarikan diri. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyuruh mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka menyumbatnya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing dan menutupkan muka dengan pakaian mereka dan terus berdegil dengan kekufurannya serta berlaku sombong takabur dengan melampau. Summa inni ja'autuhum jihara. Kemudian aku menyeru mereka dengan terang-terang. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Selain daripada itu, aku berulang-ulang menyeru mereka secara berterang-terangan dan secara sulit. Ini namanya munajat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh sudah menyatakan, membuat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dakwahnya ini, sejauh mana perkembangannya. Kita seperti yang dibicarakan dalam surah-surah yang lain menyatakan usia Nabi Nuh panjang, usia dakwahnya hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun, tolak 50 tahun
950 tahun. 950 tahun. Ini umur dakwah Nabi Nuh AS. Mengapa Nabi Nuh tidak berkecil hati jika dalam usaha yang begitu panjang tapi tidak menghasilkan buah? Tentunya lah Nabi Nuh merasa ada sesuatu yang perlu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia laporkan di sini tentang dakwahnya bagaimana. Dakwahnya dia kata, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang, malam siang. Tak cukup dengan malam saja kuliah maghrib, kuliah subuh, tapi malam siang. Ini kerja ni gigih betul, gigih kerja dakwah Nabi Nuh AS. Tapi siang dan malam ni bagaimana? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak menambah apa-apa pun kepada mereka kecuali mereka bertambah lebih jauh kerana mereka melarikan diri, makin lari. Ini nampaknya Nabi Nuh AS mencari mereka, mencari kaumnya ini di mana mereka berada untuk disampaikan dakwah. Inilah dia dakwah Nabi Nuh. Istimewa sebenarnya bila dilaporkan satu demi satu dakwahnya ini malam dan siang. Ini kita lihat sudah cukup, kalaupun tidak lebih, sudah cukup untuk mereka menerima dakwah daripada Nuh. Dakwah Nuh seolah-olahnya mereka umat kaumnya menerima dakwah ini daripada sumber aslinya. Sumber aslinya air yang terbit terpancar daripada mata air, asalnya tentulah lebih jernih daripada air yang datang daripada sumber-sumber lain. Ini sumber mata air yang asli. Kullama iqtarabal ma'u minal manba'i kana asfa. Setiap air yang lebih dekat dengan sumbernya yang asli lebih jernih, lebih bersih. Jadi Nabi Nuh AS ini bagaikan sumber air, sumber daripada mata air yang asli lebih jernih. Namun begitu, selain daripada itu pula malam dan siang, tapi tidak berguna. Lam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku dakwah mereka supaya akibatnya Tuhan mengampunkan dosa, ampun dosa mereka, aku dakwah mereka, aku seru mereka malam siang, sekalipun mereka lari, aku turut mana mereka pergi. Apa yang mereka buat? Kalau mereka ini tak lari pun, mereka meletakkan jari-jari dalam lubang telinga. Wastalshaw siyabahum, dan mereka menutup muka mereka dengan pakaian mereka dan terus berdegil. Tak mahu tengok pendakwah Nuh AS tutup muka dengan kain mereka. Kadang-kadang ada orang terlampau malu, sangat malu, dia boleh tutup muka dia dengan kain dia pakai. Hak bawah tak malu tapi malu muka. Ada. Jadi inikah dia orang yang menerima dakwah Nabi Nuh AS tak mahu tengok muka Nuh, tak mahu dengar. Jadi kalau begitu tutup muka dengan kain mereka. Istalshaw siyabahum. Mereka siap ni kain dia dipakai. Mereka tutup muka dengan kain yang mereka pakai. Pakai kain mereka ni. Sebabnya kalau pakai seluar nak tutup kain dengan nak tutup muka dengan seluar tak boleh. Tak boleh. Ini tutup dengan kain, barangkali kain pelekat lah. Kain pelekat. Kita bagi sikit lah. Dulu kita sebut dah kain pelekat ni dia datangnya daripada Yaman dahulu. Daripada Yaman. Jadi bila kat datang daripada Yaman ni, sejarah kain pelekat ni panjang sikit lah. Boleh pakai, boleh buat tutup muka. Itu. Wa asarru, kalau tutup muka setakat itu, bukan setakat itu, tapi mereka berdegil dan sombong pula. Sombong. Laporan penuh dikeluarkan oleh Nuh AS dalam munajatnya. Kemudiannya, summa inni da'utuhum jihara, aku dakwah mereka dengan terang, dengan jelas. Dengan jelas, tengok mereka tak dengar, mereka dengar separuh-separuh. Seringkali pendakwah menyatakan lain, tapi yang disebarnya lain, sebab mereka tak dengar sepenuhnya, dan tak faham dengan sepenuhnya. Jadi dengan itu Nuh mengingati, ini tidak berlaku. Sebabnya aku dakwah mereka dengan terang-terangan,
jihara, tidak bersembunyi-sembunyi, tak ada bisik-bisik, tidak. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Selain daripada itu pula aku berulang-ulang menyeru mereka secara terang-terangan dan secara sulit. Ini dia munajat. Ayat ini mempunyai hubungan dengan ayat sebelum ini. Hubungan dari sudut dakwah Nabi Nuh. Mula-mulanya dia menyatakan, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Nabi Nuh menyatakan dakwahnya ini dakwah dengan memberi peringatan kepada kaumnya dengan 3 perkara, iaitu beribadat, bertakwa dan taatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitunya 3 perkara itu, 3 perkara ibadat, takwa dan taat, bagaimana disampaikan? Kadang-kadangnya prinsip itu jelas, falsafahnya jelas, matlamatnya jelas, tapi caranya tak jelas. Caranya tak jelas, menjadikan tak sampai juga. Dakwah masa pun sudah cukup, masa sudah 1000 tahun, 950 tahun sudah cukup. Tapi kalau bercakap tak jelas, orang tak dengar, orang tak faham, suaranya tak cukup tinggi, ini juga satu kelemahan, halangan, ya. Ayat menyatakan itu tidak ada kelemahan. Aku dakwah mereka siang dan malam, apalagi yang nak dicarikan, nak cari siang dan malam. Malam pun berdakwah, siang pun berdakwah. Boleh jadi kita katanya pada malam ni dia tidur, salah cari masa. Nak siang pun yang tu juga dicakapnya. Laporan ini jelas. Setiap tindakan hendaklah terhadap kes yang jelas. Kalau kes masih samar, maulah perkara itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan, sebab tidak cukup syarat-syaratnya. Inilah yang diperkatakan dalam munasabah ayat. Ayat-ayat terdahulu menyatakan dakwah Nabi Nuh menerusi firman Allah yang menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam dakwahnya, iaitu iman, akhlak dan syariat, yang kita simpulkan dalam beribadat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan beriman, bertakwa dan taatkan Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ayat-ayat ini pula dakwah Nabi Nuh AS dibicarakan menerusi Nuh sendiri yang menyeru kepada Tuhannya dengan menggunakan uslub dan gaya penyampaian memilukan hati dan perasaan. Jadi gaya Nabi Nuh ini, gaya psikologi pun sudah cukup. Boleh jadilah ada orang katanya caranya tidak berapa baik, bahasanya kasar sangat, bahasa kasar. Tidak, bahasa tidak kasar. Uslub Nabi Nuh adalah uslub yang menarik, gaya penyampaian yang memilukan hati dan perasaan. Jadi oleh kerana itu perlu kita fahami, inilah dia dakwah yang sebenarnya. Contoh dakwah yang terbaik, dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah Nabi Nuh. Kemudian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi kita, contoh dakwah terbaik. Kita barangkali di Malaysia ini tidak kurang dengan pendakwah yang terbaik juga, pendakwah terbaik, tetapi masih boleh dibaiki bila kita lihat kepada bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam pada kaumnya. Namun begitu dia tidak berjaya sepenuhnya. Tapi tak boleh kita cakap Nuh tak berjaya walaupun dia berdakwah sudah hampir 1000 tahun tapi tak berjaya. Salah. Itu satu kesalahan. Nuh sudah berjaya, tetapi umatnya yang tidak berjaya. Kerana perkara berjaya ataupun tidaknya tidak dituntut. Kamu berjayakah dalam dakwah kamu? Tidak akan ditanya begitu. Sudahkah kamu berdakwah? Sudahkah kamu menyampaikan kebenaran? Jawabnya sudah. Kemudiannya untuk menyatakan mereka beriman ataupun tidak, itu ala Allah, itu Tuhan punya amalan. Allah yang menentukannya. Kemudian Nuh bermunajat kepada Allah. Kita akan sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.